Hidup pondok kan itu? Tidak masuk tu ayuh atau Abe dalam perjalanan ke satu kampung, nama kampung ini Kampung Bukit Merbau, Tanah Merah, Kelantan. Rumah yang akan Abe ziarah ini adalah rumah seorang ibu tunggal bersama dengan anak-anak kecilnya yang sangat rapat dengan Abe. Pada kalian yang dah lama follow Abe, pasti mengenali anak kecil yang bernama Fatonah ini. Sebelum ini, Fatonah bersama adik-beradik dan juga ibunya tinggal di sebuah rumah usang yang hampir roboh. Bumbung rumah mereka hanya beralaskan kanvas dan tiang rumah diperkuat dengan busuk anai-anai. Kerjaya Ibu Fatonah waktu itu selain daripada menjual paku pakis, beliau juga mengambil upah memanjat petai. Setelah tular kisah keluarga ini, mereka telah mendapat bantuan bulanan daripada Majlis Agama Islam Negeri Kelantan dan rumah mereka dibina oleh Kerajaan Persekutuan. Ya. Indah ya? rindu. Rindu. Ayo janji apa? Ada main Ada main Kakak main ke apa? Main juga. Mai. Satu ring. Mai sambil main mai. Mai. Mari. Belingai. Belingai. Mika ai belingai. Belingai. Duit 100 ya. Guna duit 100 ya. Duit siapa? Duit sama kan dapat. Kat sekolah. Dapat duit kat sekolah? Aduh, kakak sekolah dah. Ayah dengar kakak pandai. Ayah dengar kakak pandai tau. Alah. Rindu ayah? Rindu? Hai, ini kita rumah, Mai. Kita rumah. Mai, Mika, salah ya ni. Sekolah dah? Tapi posting kafa. Posting kafa? Posting. Masa tu muka magal lagi. Mika pagar? Ya, nak enak. Mai, ambil mana dia tu. Pergi ambil oli koko. Tu. Tengok hadiah tu. Ada mana tu. Ya, dah banyak beragut tu. Mek, ambil bagi dapur dalam kereta, Mek. Tu bagi dapur tu. Mek tengok mana, Mek bawa banyak mana tu. Lama dah janji nak bawa hadiah kan. Yeay. Tu makan ni. Tu buku. Yang ni bagus. Kakak boleh nulis deh. Kakak boleh nulis. Allah tu ingatlah ya. Lembek. Lembek belakang. Masa tu besar. Molek lagi kau lembek ayah bagi. Apa ya kecik Indo kakak? Ya ni bagi dapur ni pak. Ni Mak Aik Bui tadi tak boleh nak mari. Dah Majlis Agama Islam Kelantan ni. Okey kabel lah. Ni bagi dapur, masuk dapur ni. Dah mari sini mata. Mai kakak. Kakak kini cerdik. Ni. Mika air mari. Tengok lah. Wak hari air minum ni. Ni ambil wak hari oli koko ni. Ni oli koko ni bagus untuk anak-anak deh. Dia otak dia cergah, otak dia pikak, otak dia bisa kalau dia minum. Deh. Jadi pagi dia nak pergi sekolah kena payah tak biar kuku. Dah. Ni. Hak anak kecil ni. Mu tak payah dah lah. Tak usah. Pergi kan anak dia deh. Ni. Pagi payah balik sekolah. Engko dia cerdik ni. Jangan nak ngatuh-ngatuh. Dengar molek. Jangan ngatuh ni sedap ni. Dah. Sebab dia cerdik dah. Supaya dia lebih cerdik lagi. Cerdik dah. Nanti ada minum dia dah. Ada kena minum ni. Ni. Ambil ya. Dah ambil. Lepas tu ada sikit sumbangan daripada pihak syarikat Oli Koko lah. Kita tak sumbangan. Boleh ada. Ayah, tu suruh koyak. Suruh koyak adik. Suka ya. Cik situ. Makcik situ. Mana makcik situ?
Oh, nu dak kau macik saya tak duk belakang kali. Awak pergi kat sekolah. Nak pergi sekolah? Ayo awak kerja di rumah lah ni. Masa awak pergi sekolah lah. Punuh. Ada sikit. Awak kerja di rumah dah. Linda aja dah. Aduh. Allah, Linda. Mulut kau berhenti ni. Tek. Lama esok hari tak? Lama esok hari tak? Alah duduk pondok. Malah duduk pondok. Sorry habis hak besar ni kat ingin nak. Apa kakak duduk pondok kah gitu? Dia duduk pondok kah gitu? Tidak masa tu ayuh hak atas. Oh, aduh. Oh, jangan masa atas mempoku. Tidak pondok rumah ayahku. Kenapa? Ha, rumah abah bukan pondok tu. Saya tanya mana abah? Oh, mana abah? Abah tak mari. Ayah nak pergi dah. Ayah ada kerja lagi. Nah. Mereka ayah ngaji molek papa tanah. Cikgu royak apa tanah bagus ngaji. Ya, Sorry keruk 3. ikrok 3 bukan sekolah. Sekolah mana deh? Pandai sikit-sikit dah. Kena duduk sini rumah ni molek. Oh, letih dah orang usaha untuk dapatkan rumah ni. Dah. Dah. Ayah kena pergi dah gelak dah ni. Nah, salam dulu belakang. Ni salam dulu belakang. Patut nak ngaji pandai-pandai dah. Okey, patut nak pandai dah. Ni siapa dia tu ambil video kita? Pok mak ni ke? Ai, pok mak ni ke? Nak boleh ni ke? Ha. Baik dah, ayah pergi dulu dah. Okey. Masalah ayah lah. Allah. Oh, no. Okey. Ngaji pandai-pandai dah. Okey, sayang. Ayah nak balik dah. Bye-bye, Tona. I love you. Bye. Sayang, Tona. Jumpa lagi.